Dalam video kali ni aku nak cerita kat hampa pasal kad pekerja madani. Kad pekerja madani ni merupakan satu inisiatif di bawah Kesuma, di mana pemegang kad ni akan terima akses diskaun 30% di lebih 100 syarikat yang tawarkan keperluan dan perkhidmatan. Strategi ni sebenarnya serampang dua mata oleh Kesuma. Satu, nak tambah keahlian. Lah ni ada 1 juta pekerja yang menyertai kesatuan sekerja, nak tingkatkan jadi 2 juta keahlian. Yang kedua, nak bantu kerajaan dalam usaha nak kurangkan kos sara hidup warga pekerja, khususnya ahli kesatuan sekerja, menerusi diskaun dan juga pemberian faedah khas. Jadi antara syarikat yang dah setuju bagi diskaun istimewa kepada pemegang kad pekerja madani: Ion, Batteriku, Jekyll Trading, Mary Brown, Maidin, The Chicken Shop, Pusat Pakaian Hari-Hari, Zeus Coffee. Jadi kad pekerja madani adalah usaha berterusan oleh Kesuma nak perkasakan lagi kesatuan sekerja di Malaysia.